Okey. Game dia adalah permainan kapak kata, boleh? Kuat, kapak kata kuat lagi, say hi. Okey, kita hi pada maksudnya adik-adik nak ditokong bukan alamak esoklah kita tokong. Kita tengok pengalaman orang lain, bagaimana susahnya hidup daripada ibu bapa kita sendiri. Yang berbahagia pada ujian saya lancar. Tokoh sebagai contoh teladan positif. Hanya yang kaya dan berbagai corak. Bukan melumpuhkan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut. Sebagai satu idola dalam masyarakat pada hari ini, yang saya sebut tadi sebagai kita ni sebagai orang je apa sebagai atlet. Jadi nak masa tu saya ingat kalau nak masuk universiti lebih kurang 45 poin kot kena tinggi. Masa tu lah kita tahu. Saya dulu pun macam anak-anak juga macam ni lah duduk dah. Duduk dengar apa semua, dengar ceramah apa semua kan. Saya pun tak berapa suka dia berkata bicara tokoh. Saya bukan tokoh pun. Nak ceritanya ialah hari ini saya ceritakan di kehidupan saya sewaktu saya budak itu semua bukanlah orang anak orang kaya. Satu hari dulu memang kita susah, tetapi ingatlah bahawa selama-lamanya Allah takkan kita. Kalau kita berusaha, kita nak apa yang kita capai, kita kena usaha. Kita kena ada keyakinan, kita kena ada kekuatan. Jadi orang baik, jadi orang bangga mak ayah. Tahu?